Nampak skrin aku kan? Nampak. Okay. So hari ni kita akan buat training untuk bidasan, kelas bidasan. Okay. Dalam bidasan ni, aku rasa basic yang aku dah ajar kat korang semua adalah mana-mana part untuk bidasan kita akan ada apung, kita akan ada cantas dan kita akan ada ganti. Okay. Tu basic knowledge semua yang kena tahulah. Okay. Tapi dia bidasan adalah apa benda yang korang nak bidas adalah bergantung kepada position korang. Adakah korang ketua pembangkang ataupun korang timbalan ketua pembangkang ataupun korang adalah pembangkang pertama, which is third speaker pembangkang. Okay. Kita start satu-satu daripada setiap position dulu. Benda apa yang korang kena prioritas untuk membidas. Daripada KP, which is first speaker lah. Semua yang first speaker kat sini, Syahmi dan adik-adik lain lah. KP, benda yang paling penting bila korang dalam perdebatan yang korang kena strategize adalah bidasan kau kena utamakan bidasan dekat konsep kerajaan. Sebab kalau kau tak matikan konsep kerajaan, kau akan jadikan pasukan kau lemas dengan konsep diorang dan bila third speaker nak bidas nanti dia akan dah jadi lambat. Nanti akan ada hakim komen bidasan datang lambat, bidasan macam tu lah. So pentingnya untuk first speaker, bila korang jadi KP, kau kena jadi very analytical. Kau kena analyse setiap frasa pendefinisian tim lawan dan kau kena ragui semuanya. Sebab bila korang dalam PPM, dalam bila HK, SKP, kau kena bagi respon dulu sama ada kau nak terima pendefinisian ataupun kau nak tolak pendefinisian. Which most of the time kita akan terima. Tapi walaupun kita terima pendefinisian, tapi kau kena tetap ada beberapa benda yang kau kena tegur ataupun kau kena betulkan untuk jadikan perdebatan terlebih baik. So selalunya template dia akan jadi macam Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada selaku ketua pembangkang pada hari ini, suka untuk saya merespon dahulu pendefinisian perwakilan kerajaan. Secara keseluruhannya, kami tidak ada masalah dengan pendefinisian kerajaan. Namun, terdapat beberapa perkara yang perlu untuk kita nilai semula agar perdebatan pada hari ini menjadi lebih baik. Kita lihat masalah frasa pertama contohnya. So, kau kena analyse macam tu. Contohlah frasa pertama, apa macam masalah-masalah pendefinisian yang dorang bawa. Kau kena go one by one untuk setiap frasa macam tu. Kalau kau ingat game masa dengan Tengku pagi tadi, dengan semalam juga, banyak Tengku macam bila ada frasa, Tengku dia go through setiap frasa korang kan, dan dia macam timbulkan keraguan untuk frasa korang. Contohnya macam usul pagi tadi kan, usul IPR kan, IPR usul full day apa Syami? IPR merapatkan jurang sosioekonomi rakyat. IPR merapatkan jurang sosioekonomi rakyat kan. Okay, so Tengku dia ragukan dulu. Okay, sebenarnya macam Tengku tegur tadi kan, masalah pertama hari ni adalah kerajaan tidak menceritakan dengan baik IPR kepada sisi Dewan. Sebabnya hari ni mereka tak ceritakan kepada kita tentang apa sebenarnya sasaran IPR ni, apa medium ataupun mekanisme pelaksanaan IPR. Tu adalah contoh-contoh benda yang kau kena ragukan dekat setiap frasa. Okay, kalau kau tengok usul yang aku share kat sini, demi alam sekitar, cukai karbon wajar diperkenalkan. Okay. Dalam macam okay, ni definisi yang tim aku buat lah. Ni aku contoh pertandingan kita pernah join sebelum ni, tapi ni macam simple je lah. Okay. So, bila kita go through fasa pertama, cukai karbon. So, selalunya ni macam sebab dia orang define ni frasa yang status quo masalah perdebatan dulu. So, kalau contohlah untuk frasa status quo masalah, dia tak letakkan apa status quo. Kau boleh ragukan dah macam hari ni sebenarnya kita tak masih lagi keliru sehingga ke akhir debat. Apa sebenarnya status quo masalah cukai karbon hari ini sehingga apa status quo masalah alam sekitar hari ini sehingga mereka cadangkan untuk memperkenalkan cukai karbon. So ni macam bidasan Tengku dekat frasa ni lah, frasa subjek tadi. Macam IPR kan Tengku kata mereka tak letakkan ciri eksklusif diulang-ulang tu kan. So tips aku untuk kau bidas definisi frasa subjek, kau kenal pasti dulu bila diorang perkenalkan sesuatu subjek, adakah diorang bawa tak ciri-ciri dalam benda tu. Lepas tu, tapi kau tak boleh bidas surface je tau. Macam kau macam bidas apung je. Apung je ni maksudnya macam kau just simply bidas, masalah pertama kerajaan adalah dalam pendefinisian mereka,
mereka tidak menceritakan kepada kita apakah itu ciri-ciri yang ada dalam IPR. Dah, tu je. Benda tu tak bagus. Sebabnya macam orang Sepatutnya kita kena ajar dia kan. dia macam kenapa? kita kena ajar dia. Kalau korang habis sampai macam tu, dia akan macam okay, so kalau dia tak cerita kenapa? Apa masalah dia tak cerita? Penting ke benda tu korang nak akan cerita? Sebab itulah pentingnya korang kena ada cantas dan ganti juga. Bila sampai situasi dia tak cerita macam tu, kau kena cakap kan. Kau kena cakap kenapa benda tu penting untuk kerajaan ceritakan. Aku bagi contoh. Okay. Masalah pertama perwakilan kerajaan adalah dalam pendefinisian IPR hari ini, saya kira mereka masih lagi kabur dalam Dewan Perdebatan. Sebab tak kadang mereka menceritakan apa itu IPR, mereka tidak pernah menjanjikan kepada kita apa ciri-ciri yang ada dalam IPR hadirin-hadirat sekalian. Kenapa perkara ini penting? Sebab hadirin-hadirat sekalian, dalam keadaan kita ingin menilai adakah IPR ini boleh merapatkan jurang sosioekonomi ataupun tidak, kita perlu tahu apakah ciri-ciri yang ada dalam IPR sehingga ciri-ciri ini mampu menyebabkan IPR boleh berjaya merapatkan jurang sosioekonomi. Dalam keadaan hari ini mereka tak letakkan ciri-ciri, saya kira keadaan ini telah melamakan IPR ini tiada kapasiti pun dalam menjanjikan sosioekonomi ini boleh dirapatkan. Nampak tak? So kau explain kenapa bidasan tu penting dan kau kena bidas orang tak kali diorang tak cerita ni, inilah lambang macam mana IPR ni tak ada kapasiti pun untuk nak merapatkan jurang tu. Faham? Itu adalah penggantian kau. Faham Syami? Itu adalah basically bidasan konsep yang selalunya kita akan buat dekat bidasan subjek kalau diorang tak letak. Dan kalau contohlah kau go into a situation yang diorang letak ciri-ciri, selalunya bila diorang letak ciri-ciri kau kena bertembung lah, kau kena cakap kenapa ciri-ciri ni sebenarnya tak dipenuhi pun. Tapi dekat awal konsep kau dah kena ragukan juga ciri-ciri diorang. Contohlah macam usul IPR tadi kan, diorang letak ciri-ciri IPR ni satu, pemfokusan kepada tiga sektor utama kan, tiga sektor. Lepas tu dia cakap pasal nak mengurangkan mengurangkan kemiskinan kan, kadar kemiskinan. Okay. So macam ni. So, kalau aku akan bagi contoh, aku contoh bidasan kan. Okay. Masalah pertama kerajaan adalah hari ini kegagalan mereka dalam menganalisis dengan baik keadaan ciri-ciri IPR. Tak kala hari ini mereka kata ciri-ciri yang terdapat dua ciri-ciri yang mereka lambangkan dalam Dewan Perdebatan, iaitu pertama pemfokusan kepada tiga sektor utama, dan kedua keadaan kemampuan IPR dalam mengeluarkan masyarakat golongan B40 daripada garis kemiskinan. Namun begitu saya ragui kedua-dua perkara ini. Kenapa? Bagaimana dengan kedua-dua perkara ini boleh menjanjikan B40 untuk merapatkan jurang sosioekonomi mereka? Sebab hadirin-hadirat sekalian, contohnya untuk ciri-ciri pertama mereka, pemfokusan kepada tiga sektor ini. Kita lihat tiga sektor ini pun tidak berjaya mencapai keuntungan kepada negara kita. Tak kala dalam hasil pertanian, disebabkan kita ada masalah iklim, masalah cuaca yang tidak menentu dan juga isu bencana alam yang berlaku beberapa tahun kebelakangan ini telah menyebabkan keuntungan kita dari segi pertanian, dari segi komoditi pengeluaran hasil semakin hari semakin merosot. Dalam keadaan mereka ingin jadikan sektor seperti pertanian sebagai sumber pendapatan, macam mana mereka boleh menjanjikan perkara ini boleh merapatkan jurang sosioekonomi? Itu antara keraguan kau boleh timbulkan. Maksudnya kalau contoh letakmu, kau kena analisis dengan lebih mendalam lagi benda tu. Faham? Faham. Macam kemiskinan kan. Macam contoh dia kata keadaan dia mengeluarkan daripada kadar kemiskinan. Saya tak faham dengan logik Perdana Menteri pada hari ini. Apa maksud keadaan mengeluar? Kau kena go by literal ataupun frasa yang dia guna. Contoh dia guna perkataan mengeluarkan. Saya tak faham macam mana logik anda. Anda kata sekadar kita dengan melaksanakan program IPR ini, anda boleh menjanjikan golongan B40 ini boleh keluar daripada garis kemiskinan. Sedangkan hadirin-hadirat sekalian, jaminan yang anda janjikan dalam IPR ini adalah sekadar elon bulan 2,000 sebulan. 2,000 sebulan ni, masih anda di akhirnya masih lagi ada dalam golongan B40, anda tidak berjaya pun keluar daripada kemiskinan di akhirnya. Simple je macam tu. Kau macam kau main je guna ayat yang dia guna. Laptop tu dah charge ke? Saya rasa buka laptop pun boleh tak lagi satu? Macam semua tertumpul kat telefon je. Kan? Jangan kat laptop Buka laptop. Cikgu. Tak apa. Ya. Laptop tu ada update cikgu, laptop sekolah tu. Dia tengah update. Oh, berapa persen tu? Just Tak apa, biar kat on je, tak apa. Teruskan je Kim. Okay.
Okay, so tu untuk frasa yang pasal ciri-ciri lah, frasa subjek perdebatan. Macam cukai karbon ni. Kau kena tengok lah bila diorang define cukai karbon, diorang kena bagi tahu apa macam tujuan cukai karbon ni diperkenalkan, apa macam kelebihan ataupun kapasiti ada dalam cukai karbon ni untuk kita nak perkenalkan satu inisiatif ni. Dan lagi, tapi sebab ni kalau ni usul penilaian, aku rasa tak ada isu, tak payahlah. Okay. Okay. Tu untuk frasa first. Untuk frasa second, iaitu frasa objektif perdebatan ataupun frasa penyataan masalah, which is kalau dalam usul ni demi alam sekitar lah. Selalunya kerajaan dia kena letakkan... Kim, kejap. Potong jap. Okay. Boleh tak? Syami, saya nak tanya, yang dekat jendela info tu kan dah boleh guna kan? Hari Ahad dia buka tak? Dah mana cikgu? Jendela info tepi Dewan. Oh, okey betul. Ahad dia buka tak? Maksudnya budak boleh guna. Pagi dia buka pagi dia. Rasanya okey. Petang. Ada saya dapat info dia pagi tak boleh, petang boleh. Kalau Ahad pukul 10. Tapi sampai operate tu saya tak pasti sampai operate tu. Okey, tak, sebab Mr. Kanesh yang ni sebab dia on tak macam ni. Okey, Kim nanti sebab budak ni dia dah boleh search tau. Dia ada macam dah ada TV screen sebelah Dewan tu, diorang boleh guna. Jadi nanti kan kita ada banyak usul kan Kim yang tajuk tu kan. Suruh junior tu cari maklumat je, dia tulis kat kertas, senang. So tak maksudnya dia cari maklumat tu siap-siap yang berkaitan dengan topik tu je. Tu je lah. Kalau tak nanti diorang macam harap maksudnya Syami je buat. Contoh kita bagikan ni grup Alia, dia kena cari tentang yang usul nombor 2 ni macam ni. Tu je. Tadi saya dah bagi dah, macam saya suruh orang work in pair. Setiap pair tu saya bagi satu usul untuk setiap tema. Maksudnya macam okey lah tu. So nanti saya akan minta diorang present, dan bila diorang present nanti kita akan bincang terus tema tu sambil-sambil. Okey. Tu mungkin akan good. esok lah. Tapi sebab saya dah bagi sehari untuk diorang ni. Oh, junior korang semua dah start cari dan buat kan homework yang aku bagi pagi tadi? Okay, bagus. Esok aku akan expect wakil daripada pair korang untuk present tau, untuk usul tu. Boleh Okay, bagus. Okay, kita sambung. Okay, so kita akan pergi dekat frasa kedua, pasal frasa penyataan masalah. Okay, bila korang dengar pendefinisian tentang penyataan masalah, satu kau kena nilai, adakah macam penyataan masalah yang diletakkan dalam definisi adalah masalah yang betul ataupun tak. Maksudnya kalau contohlah macam debat tadi kan pasal IPR merapatkan jurang sosioekonomi rakyat kan. Kalau perasan kan ada aku bidas masa pagi tadi, bidasan aku first as aku TKP tadi, aku macam kata masalah pertama perwakilan kerajaan hari ni adalah mereka salah tembak usul perdebatan. Tu sebab aku perasan penyataan masalah tim kerajaan dah salah, sebab diorang definisi as masalah hari ni adalah masalah sosioekonomi rakyat, sedangkan yang kita nak selesaikan adalah masalah jurang sosioekonomi rakyat. So kena detect benda-benda tu. Adakah penyataan masalah dia terhadap usul betul ataupun tak? Okay. Selain pada tu, selalunya aku tak beratkan sangat pun bidasan dekat penyataan masalah ni, sebab dia adalah benda yang kita semua kena setuju je sepatutnya. Memang unless kalau dia memang totally salah lah. So korang kena tengok penyataan masalah betul ke tak. Dan macam kau kena tengok juga, selalunya bila dah ada penyataan masalah, dia akan adalah macam apa benda yang kita nak selesaikan dalam debat hari ni. So nilai benda tu macam dia kena ke tak dengan subjek perdebatan. Tapi kalau macam kau jumpa tim power, selalunya benda frasa tu selalu dia tak ada masalah sangat pula. Okay. Seterusnya, frasa pertikaian. Frasa pertikaian adalah benda paling penting sekali SKP untuk korang bidas. Sebab benda tu lah akan menentukan pertembungan korang. Benda tu lah akan menentukan kes kerajaan stand ataupun tak. Okay. Contohnya macam kita tengok usul ni. Dewan ini percaya pertanian organik solusi kepada krisis bekalan makanan. Okay. Contohnya bila kau tengok kat sini, dia akan letak definisi literal dulu. Menurut PRPM, solusi ini adalah perihal menyelesaikan sesuatu perkara. Dalam konteks perdebatan, solusi ini adalah apabila pertanian organik dapat meminimumkan dua bentuk krisis bekalan, iaitu kekurangan sumber bekalan makanan dan kekurangan sumber makanan nutrisi. First, penting untuk kau nilai dulu adakah konseptual dia
sama tak dengan literal dia? Apa maksud keadaan konseptual sama dengan literal ni? Contohlah, bila diorang kata dalam literal solusi ni ada keadaan menyelesaikan. So, tuntutan perdebatan, diorang kena buktikan pertanian organik ni boleh menyelesaikan krisis bekalan makanan. Maksudnya dia tak boleh macam sekadar bila ada isu krisis bekalan makanan, pertanian organik ni just mengurangkan sahaja krisis. Sebab tuntutan solusi ni adalah penyelesaian. Faham? Korang kena main literal macam tu. Kalau tuntutan frasa tu berat, kau kena tuntut benda tu berat. Macam wajar ni, macam usul ni juga. Okay, wajar. So, dia kata, okay, aku tak tahu dia buat definisi apa kat sini. Okay. Okay. Contohlah, wajar ni macam dia bukanlah satu frasa yang berat pun. Dia macam, wajar ni selalunya macam keadaan boleh baik untuk diperkenalkan, boleh untuk diperkenalkan. Tapi korang kena go mendalam lah. Hari ni, korang kena macam analyse. Hari ni sebenarnya, apa sebenarnya sebab kerajaan nak cadangkan, apa sebenarnya kewajaran kerajaan untuk cadangkan usul kepada perdebatan? Adakah kewajaran ini disebabkan ada kelebihan ke? Ataupun disebabkan ada kemampuan? Benda-benda tu yang sepatutnya kerajaan kena jawab. Korang kena tuntut benda tu. Okay. So, senang cerita, jadi KP ni kau kena jadi very analytical. Kau kena go through one by one technical perdebatan. Macam aku aja definisi kan kena ada benda tu kan. Kau tengok balik list semua benda yang kena ada dalam definisi. Kau buat macam check. Okay, dia buat tak ni? Kalau dia tak buat, kau boleh ragukan benda tu dan kau guna macam aku cakap tadi, ganti. Kenapa benda tu penting? Faham? Tu adalah bidasan basically KP. Dan satu lagi, kenapa frasa pertikaian ni penting? Satu, kau kena main literal tadi. Kau main pasal macam literal konseptual. Lepas tu banyak kau kena timbulkan macam dari segi kayu ukur diorang bawa. Adakah macam kayu ukur diorang relevan untuk dibawa ataupun tak. Dan juga kau analyse macam kau kena analyse juga rasional diorang sesuai ataupun tak. Contohnya sekejap aku nak tengok kertas korang tadi sekejap. Okay. Contohnya macam macam tadi kan Tengku ada macam komen kan, macam dia kata kalau untuk usul IPR merapatkan jurang sosioekonomi rakyat, kayu ukur merapatkan ni adalah apabila contohnya apabila ada macam usaha-usaha dalam untuk macam memberi peluang pekerjaan, contohnya memberi peluang pekerjaan, lepas tu menyediakan kepelbagaian macam modul-modul latihan dan juga bentuk-bentuk bantuan yang berbeza. So macam kau boleh macam nak ragui dan juga bidas setiap kayu ukur yang diorang nak letakkan tu. Maksudnya kau kena bidas macam apa sebenarnya macam jaminan ataupun kapasiti untuk setiap kayu ukur tu, dia boleh menjawab kepada sosioekonomi jurang sosioekonomi rakyat tu. Paling simple, kalau untuk benda macam tu kan, kau kena, contohlah kalau masalah kita nak selesaikanlah jurang sosioekonomi kan, kau tengok kerajaan dia analisis tak punca masalah sosioekonomi. Contohlah punca hari ni adalah macam harga barangan meningkat. Lepas tu kita ada sektor-sektor yang mengalami kerugian contohnya. Lepas tu bila kau tengok kayu ukur merapatkan ni adalah apabila macam dia ada macam potensi-potensi macam yang boleh untuk meningkatkan pendapatan kan. Lepas tu kau cakap lah, hari ni sebenarnya kayu ukur yang mereka gariskan dalam perdebatan pada hari ini tidak menjamin pun keadaan inisiatif pendapatan rakyat boleh merapatkan jurang sosioekonomi ini. Sebab dalam keadaan mereka kata dengan ada IPR kita boleh meningkatkan pendapatan masyarakat yang menyertai IPR ni. Kita sendiri lihat penyediaan sektor-sektor dalam IPR ni bukanlah sektor yang boleh menjamin pulangan keuntungan pun. Sebab itulah tak kala mereka meletakkan IPR ini sebagai solusi ataupun keadaan yang boleh merapatkan, kami ragui perkara ini. Sebab dalam keadaan kita tak letakkan lagi pun, sektor ini telah ada kerugian. Contohnya. Lepas tu dia orang kata macam, IPR ni macam dia akan menampung segala pembelanjaan tu. Lepas tu macam kau bidas lah, macam
sekalipun lah kalau kerajaan akan menanggung kos-kos perbelanjaan untuk bekerja dan juga dari segi sewaan tapak dan sebagainya, keadaan ini sebenarnya mendatangkan masalah sebabnya di akhirnya kerajaan perlu menanggung setiap peserta dengan bebanan kewangan yang banyak. Dan keadaan ini, kalau ingat berdasar aku tadi, kau ada cakap pasal limitkan penyertaan. Dan akhirnya disebabkan bebanan yang besar ni, kerajaan terpaksa melimitkan penyertaan IPR ni. Di akhirnya, bukan semua masyarakat yang ada masalah yang ada masalah kemiskinan ni berjaya untuk sertai IPR. Inilah satu lambang kegagalan untuk dia merapatkan jurang sosioekonomi. Kau kena tengok isu tu secara lebih luas. Kalau macam kerajaan kata, ada isu dari kerajaan kata, IPR ni boleh macam dia tampung semua, kau fikir logik. Kita kaya sangat ke nak tampung semua dengan kerajaan pun sekarang ada masalah ekonomi. So akhirnya kesan dia ada yang macam dilimitkan. Okay. Tu basically konsep. Lepas tu rational. Rational bagus juga untuk kau bidas. Contohlah kalau macam ada certain usul kan. Contoh macam paling simple macam contohlah kalau dia letak rational macam ciri eksklusif. Okay, melihatkan kepada ciri eksklusif IPR dalam merapatkan jurang kan. Ni contoh kalau dia buat ciri eksklusif lah. So kau tengok setiap ciri-ciri yang dia letakkan tu. Kau cakap, kalau kita lihat rasional perwakilan kerajaan pada hari ni, mereka menilai usul melihatkan kepada ciri eksklusif. Namun begitu, saya ragui adakah semua yang mereka cadangkan dalam perdebatan hari ni adalah ciri eksklusif. Contoh ciri pertama mereka kata, ada menyediakan peluang-peluang bantuan-bantuan allowance bulanan kepada pekerja. Kalau kita nak bercerita tentang allowance, kita ada banyak lagi bantuan yang sediakan allowance juga. Contohnya bantuan e-tunai ramah, bantuan tu, bantuan ni. Bantuan ni semua menyediakan allowance sama seperti IPR. Dalam keadaan mereka dah menyediakan bantuan sama, akhirnya IPR ini sudah tidak lagi eksklusif. So, kau kena ragui setiap wording yang diguna. Kalau rational dia guna ciri eksklusif, kau ragui benda tu. Okay, kalau macam unjuran positif, macam korang bawa tadi kan, unjuran positif. Kalau kita nilai rasional kerajaan hari ini melihatkan kepada unjuran positif, dalam keadaan 2 tahun kita sudah melaksanakan IPR, hari ini sebenarnya unjuran-unjuran yang kesan-kesan pelaksanaan IPR ini adalah hanya negatif saja. Sebab itulah saban tahun, daripada 2024, 2025 berlaku penurunan penyediaan bajet dana untuk program IPR ini akibat kerugian imbal balik yang diterima. Ini bukanlah satu bentuk unjuran positif. Di akhirnya, ini adalah unjuran negatif pelaksanaan IPR yang tidak berjaya pun menyelesaikan isu sosioekonomi rakyat. Nampak tak? Okay, faham Basically, itu konsep. Kalau, dan tambahan, kalau contoh kau jumpa tim yang flop, yang tak buat kerja dia, kau kena buat penggantian definisi. Penggantian definisi means, contohlah, diorang sama ada diorang tak buat ataupun diorang salah buat. Macam IPR dia cerita pasal benda lain. Lepas tu kau kena cakap lah dulu, kenapa benda ni salah. Macam, saya kira kerajaan hari ni sudah salah mendefinisikan usul perdebatan. Sebab tiba-tiba IPR yang mereka cerita ni adalah tentang program bantuan makanan, program bantuan pertanian. Ini bukanlah satu program IPR. Ini adalah program ni. IPR yang sepatutnya kita debatkan pada hari ini adalah tentang insan. Lepas tu baru kau bagi definisi baru. Kau kena justifikasi dulu, lepas tu baru kau bagi baru. Okay, settle. Tu untuk basically bidasan konsep. Faham tak? Okay, semua faham Okay, bidasan konsep ni penting untuk first speaker. Dan kedua ketiga kalau ada first speaker tak cukup membidas. Sebabnya macam kadang-kadang korang akan rasa banyak gila benda kau nak bidas, tapi kau tak boleh sentuh semua sebab kau still kena fokus kat hujah. So third speaker akan sambung benda-benda lain yang tak disambung. Faham? So first dengan third, kau memang kena salin betul-betul bersungguh-sungguh definisi kerajaan. Definisi, rasional semua kau kena salin betul-betul. Faham Okay. Kita pergi kat bidasan hujah. Aku rasa tak payah share adalah. Okay. Bidasan hujah. Aku nak tunjuk hujah yang aku buat tadi je kot. Untuk unsur IPR tadi. Okay. Aku akan cuba terbaik untuk bidas hujah aku sendiri walaupun hujah aku perform. Okay. Ni hujah yang aku buat masa game dengan korang tadi.
Okay. Biasa hujah. Ni kau boleh je guna untuk semua gak. Tapi okay, first kali kan semua dah ada A4 kan? Betul. Korang bahagikan kertas korang kepada 2. Macam aku selalu ajar. Bagi macam ni. Bagi half. Pakai ya. Tips aku, Boleh. semua speaker Ya. korang kena bawa korang kena bawa lebih sikit A4 kosong masa duduk atas meja. Maksudnya okay, untuk pembidas lah, third, second, first ke yang kena kan. Okay, bidasan konsep satu kertas. Ni adalah kertas bidasan. Okay, ni adalah kertas bidasan konsep aku dekat Syahmi tadi. Aku tulis kat sini, ni usul. Lepas tu aku tulis PM. Lepas tu aku akan salin apa yang dia cakap. Okay, konsep satu. Lepas tu kau akan ada satu kertas juga untuk bidasan hujah satu. Lepas tu, ni kalau third speaker lah. Dan aku tadi second. So aku buatlah satu konsep. Lepas tu aku nak bidas hujah 2 je. So aku konsep dengan satu kertas untuk bidas hujah 2. So ni satu gak. Okay, faham? So cuba buat lebih sikit A4. Untuk third especially banyak skill lah. Kalau third selalunya kalau aku, sebab aku jadi third kat team aku akan macam satu konsep PM, satu kertas untuk hujah PM, satu kertas untuk pertikaian second, satu kertas untuk hujah 2 second, satu kertas untuk hujah 3 second kalau dia buat 3 hujah lah. Kalau korang 2 je lah kan. Okay. Lepas tu satu kertas lagi untuk pertikaian third, dan satu kertas lagi tu je lah, satu kertas untuk pertikaian third je. Okay. Lepas tu, bila korang dah ada semua kertas tu, penyusunan bidasan korang adalah first, korang settlekan dulu semua bidasan konsep. Tak kisahlah bidasan konsep first ke second ke third. Kalau lagi contohlah korang third kan, lagi bagus untuk korang bidas apa-apa benda penting yang third sebelum tu bawa dulu ke atau second sebelum tu bawa dulu. Kalau benda tu macam contohlah korang dah buat kertas bidasan untuk PM kan, tapi korang dengar KP dah bidas. So kalau benda tu KP dah berjaya matikan, kau tak payah bidas benda tu. Elakkan untuk buat bidasan berulang yang sama dengan teammate. So dia nampak macam korang tak bijak, macam tak kreatif. Unless kalau kau boleh extend bidasan tu atau benda tu macam still macam crucial dalam debat, macam masih lagi diorang nak kukuhkan, baguslah kau nak bidas lagi. Tapi selain pada tu, cuba buat bidasan lain, bidasan baru daripada apa yang teammate korang dah buat. Okay. Bila korang dah bagi 2 kertas, kerja korang adalah apa-apa yang point yang diorang tim lawan cakap, korang kena salin full. Tak ada lah salin full. Macamnya salin setiap key point yang penting untuk benda tu. Okay. Contohnya macam aku bagi contoh hujah lah Okay, contoh macam hujah 2 Syamil tadi. Aku tulis daripada kata kunci lagi. Macam kata kunci dia orang tadi, Ihsan diberi, insan apa tadi Syamil? Menyeri. Insan menyeri. Kau kena salin daripada kata kunci, sebab kadang-kadang ni aku nak ajar, daripada kata kunci pun sebenarnya kau dah boleh buat bidasan pada tim lawan kau. Nanti aku akan tunjuk macam mana je. Aku nak cari contoh je. Tak tahu ada budak ni saling, aku pernah saling ke tak. Cakap ada orang yang berkaya. Oh, ni bagus. Okay. Sekejap sabar tak apalah, okay. Tak kisah lah, nanti aku pakai kata aku je lah. Okay. So, saling kata kunci. Macam tengok hujah-hujah 2 aku buat ni kan. So, ni kata kunci dia. Penstrukturan bantuan lemah, pelaksanaan IPR bermasalah. Okay. Lepas tu, bila kau dah saling kata kunci, lepas tu kau dengar lah hujah tu dia cerita pasal apa kan. Selalunya macam dia akan bagi tahu lah macam, okay, kau kena analyse kan, aku ajar korang bila buat hujah kan, hujah kena ada masalah. Lepas tu apa macam sesuatu subjek debat tu dia tawarkan. Lepas tu bagaimana dia boleh selesaikan masalah tu. Lepas tu kesan. Okay. Kau tengok untuk 4-4 ni, tim lawan buat tak 4-4 ni? Maksudnya daripada macam first,
masalah yang berlaku. Okay, selalu masalah dia orang akan cerita lah masalah. Selalunya apa yang dia orang tak akan buat adalah ciri-ciri dia orang tak macam cerita dengan baik, ciri-ciri dengan bagaimana, dan dia orang tak bagi tahu kesan. So korang tengok 3 benda yang last tu penting. Yang kat kesan tu korang tengok fact lah. Okay, baik, aku akan bagi contoh hujah aku yang kat sini macam mana kita nak bidas. Okay, contoh kita daripada hujah. Okay, sekejap aku nak kena buat kotak baru kot. Sekejap, sebentar. Syami, korang sampai pukul apa ni? Biasanya. Sepatutnya korang 11 dah last. 11. 11.30 habis boleh tak? Kau macam lambat sangat? Sebab Boleh, dia boleh. macam Macam 11.20. Boleh? 11.20 okey abang, 11.20. Okay. Okay. Kita go to cepat sebab tinggal nak cakap. Okay. So cuba tengok ni. Okay. So daripada kata kunci hujah 2, perstrukturan bantuan lemah, pelaksanaan IPR bermasalah. Korang boleh daripada kata kunci pun sebenarnya korang dah boleh bidas. Macam contohlah aku nak bidasikan. Okay, hujah kedua perwakilan pembangkang di bawah kata kunci penstrukturan bantuan lemah, pelaksanaan IPR bermasalah. Hari ini sebenarnya apa sebenarnya keadaan penstrukturan? Namun begitu hadirin-hadirat sekalian, saya keliru dengan perwakilan pembangkang pada hari ini. Sebab apa sebenarnya maksud mereka keadaan penstrukturan bantuan lemah? Sedangkan dalam bantuan IPR ini, kita semua sudah sedia maklum, bantuan yang disediakan IPR ini bukan sahaja merangkumi pemberian allowance. Kita memberi sewaan tapak, kita memberi latihan-latihan industri, kita memberi segala bentuk-bentuk jenis bantuan, termasuklah bantuan untuk mereka memulakan segala bisnes, latihan teknologi. Ini bukanlah satu penstrukturan bantuan yang lemah pun berbanding dengan bantuan-bantuan kita yang sedia ada. Dalam keadaan ini pun saya sudah berjaya mematikan kata kunci mereka. Nampak tak? Daripada kata kunci pun kita dah boleh matikan diorang punya hujah. Okay. Lepas tu korang kena go through satu-satu. Okay, contoh korang salin lah, tahu korang boleh memperoleh korang-korangnya dia okay. Namun begitu dalam persoalan baru ini berlaku masalah apabila bersifat pukul rata dan tidak ambil kira status demografi. Selalu benda penting kau kena salin kalau contoh dia letak numbering macam dia tak pertama ni. Benda tu kau kena salin dan kau kena bidas. Lepas kau dah salin tu contohnya kan, kau dah salin kata kunci kau dah salin. Lepas tu kau analisis pada dia cakap. Hari ini kata perwakilan pembangkang keadaan bantuan okey, macam aku sambung tadi jelas. Sekalipun begitu hadirin-hadirat sekalian, kalau kita analisis hujah mereka, kata mereka penstrukturan bantuan lemah sebab katanya adalah pertama, isu penyediaan allowance bulanan yang bersifat pukul rata, tak mengambil kira sektor demografi. Kedua, penyediaan bantuan allowance ini hanya pada waktu tempoh yang singkat. Saya kira kedua-dua perkara ini perkara yang salah. Sebab pertama, untuk penyediaan allowance bersifat pukul rata ini tidak pernah wujud. Sebab penyediaan allowance bulanan oleh kerajaan kepada peserta-peserta IPR ini sudah mengambil kira setiap peserta daripada bergantung kepada program-program sendiri. Kalau contohlah Intan ini ada program yang fokus pada pertanian, sudah tentulah penyertaan dia adalah negeri-negeri peserta-peserta daripada negeri-negeri yang ada pertanian sebagai komoditi. Contohnya negeri Kedah, negeri Kelantan. Sebab itulah allowance yang disediakan ini adalah bergantung kepada kos sara hidup dan kos pendapatan di negeri tersebut. Maksudnya keadaan pukul rata ini tidak pernah pun berlaku. Nampak tak? Kau kena pandai twist macam tu. Macam kalau dengar ada orang cakap logik macam mana pun macam kau cakap aje benda tu salah. Sebabnya hari ni kau fikir logik. Takkanlah Intan ni yang alam pertanian ni kita nak buat dekat negeri-negeri kawasan pemandaran. Sudah tentulah Intan ni dekat negeri-negeri yang pantai timur, negeri-negeri yang kat Kedah. Dan di akhirnya allowance yang dibagi pun adalah mengikut kos sara hidup yang diperlukan dekat negeri tersebut. Lepas tu contoh yang kedua, penyediaan bantuan allowance ini hanya pada tempoh waktu yang singkat. Datuk, anda kena sedar keadaan bantuan kita bukanlah nak jadikan masyarakat atau rakyat kita nak jadi seperti parasit yang nak bergantung kepada tuan dia selama-lamanya. Sebab itulah bantuan ini adalah seperti kita nak mengajar seseorang
yang tidak reti mendapatkan ikan untuk memancing. Sebab itulah pentingnya Elon ini kita hanya beri pada waktu singkat sehingga masyarakat ini sudah mempunyai kemampuan untuk menyara diri sendiri dengan kemahiran dan latihan yang kita sediakan. Ini adalah satu perkara yang baik sebenarnya kepada masyarakat yang menyertai IPR. Nampak tak? Kau twistkan benda tu jadi nampak bagus. Walaupun macam diorang pemangku kata kan, oh, bantuan ni kita bagi sekejap je. Memang kena bagi sekejap. Sebabnya kita tak nak jadikan diorang bergantung selama-lamanya dengan kerajaan, dengan duit yang kerajaan bagi setiap bulan. Kalau tak, sampai bila-bila nanti diorang macam akan tak berjaya keluar daripada garis kemiskinan. Faham? Tu adalah logik yang korang kena guna. Satu, korang cuba cari angle yang korang boleh kata benda yang diorang cakap salah. Dan kalau lah contohlah benda yang diorang cakap tu memang betul, okey, kalau betul, benda ni sebenarnya bukan benda yang tak baik. Benda ni sebenarnya benda yang baik sebenarnya. Faham? Okay. So, tu adalah bidasan untuk logik diorang lah. Logik dalam hujah. Okay. So, satu aku dah bidas kata kunci. Kedua, aku dah bidas logik dalam hujah. Okay, jom kita tengok fakta. Okay, ni, okay, pentingnya, okay, untuk first second, korang kena bidas hujah. Tapi korang tak boleh bidas hujah lama. So, sebab itulah bila bidas hujah, aku akan prioritas untuk korang first KP dengan TKP. Bila bidas hujah, kau akan bidas benda yang kedua je, iaitu logik dalam hujah. Korang tak perlu bidas kata kunci, kau tak perlu bidas fakta dalam hujah. Benda tu kau serahkan kepada third speaker untuk buat. Faham? Faham Per second, bidas logik dalam hujah sahaja. Okay. Okay, kita pergi pada bidas benda ketiga untuk dibidas. Fakta. Okay. Oh, by the way, sebab tu aku bagi 2 kertas tadi. Bila kau dah salin, benda yang aku cakap tadi tu, bila contoh korang macam nak tengok kata kunci, kau salin kat sini. Macam kau tulis kat sini. Kata kunci bermasalah. Sebab akhirnya keadaan penstrukturan baik sahaja. Cakap kenapa penstrukturan baik. Okay, lepas tu cakap, okay, macam John cakap, oh, dua tu kan, dua masalah dalam tu. Tapi kedua perkara ini bukan masalah pun. Sebab patut explain lah kenapa. Macam perkara yang first tu, perkara tu salah, ni salah sebab apa. So tulis je ayat yang kau nak bidas tu dekat sini. Itulah fungsi kau nak bagi 2 kertas. So selalunya kau tak payahlah salin balik apa yang dia cakap ni kat sini. So macam kau cakap, sebab bila bidas, structure dia kau kena sebut dulu apa yang tim lawan cakap, lepas tu baru kau cakap apa yang kau cakap. Macam aku cakap tadi lah. Okay, dalam hujah kedua di bawah kata kunci ni, okay, sekalipun begitu kata mereka, keadaan masalah penstrukturan bantuan ini adalah apabila pertama, penyediaan elong bulanan bersifat pukul rata dan tidak mengambil kira status demografi. Lepas tu kalau aku selalunya, lepas tu aku buat anak panah ke situ. Lepas tu aku kat belah kertas lagi satu tu aku tulis, hadirin, keadaan ini salah sebab, lepas tu aku bidas apa kat bawah. Faham? So tu function untuk korang bagi 2 kertas tu. Okay. Lepas tu fakta. Fakta kau kena salin full juga apa fakta yang diorang cakap dalam hujah. Contoh macam tengok fakta ni kan. Okey, tahukah anda dalam laporan tindak tanduk perbelanjaan dan pendapatan isi rumah negeri Selangor mendapati lebih 57% peserta inisiatif ihsan yang menerima bantuan bulanan tidak dapat menampung kos sara hidup akibat dari kos sara hidup negeri yang terlalu mahal. Malah penduduk ni terpaksa mengambil pekerjaan tambahan seperti bisnes jualan sampingan bagi menyampung kos yang tidak mencukupi. Keadaan ini menyebabkan peratus kuasa beli barangan domestik bagi penduduk B40 masih lagi di tahap yang lemah, iaitu pada nilai 20% sahaja. Okey. Satu, kau kena ragui dulu. Sebenarnya fakta diorang ni fakta yang betul ke ataupun fakta yang salah. Dan kalau kau rasa macam mana kau nak tahu dia betul ke salah, kau kena tengok correlation antara fakta yang contoh aku baca, ni adalah fakta masalah dia kan. Lepas tu aku bagi fakta kesan. Okey. Macam kalau contoh aku nak bidas fakta aku sendiri kat sini kan. Okey. Aku macam, okey, sekalipun begitu, kita lihat kepada fakta yang mereka letakkan dalam hujah. Kata mereka, disebabkan penyertaan ihsan ini tidak berjaya menampung kos sara hidup peserta, akhirnya
menyebabkan B40 masih lagi kuasa beli barangan B40 masih lagi tahap 20%. Saya kira sebenarnya fakta mereka yang hari ini adalah sekadar fakta tangkap muat. Sebab hadirin-hadirat sekalian, daripada masalah ihsan hari ini, tiba-tiba kesan mereka adalah kepada keseluruhan penduduk B40 negeri Selangor masih lagi di tahap 20%, seolah-olah macam semua penduduk Selangor menyertai IPR. Maksudnya macam, sebab kalau tengok fakta ni kesan kat semua penduduk B40 tau. Padahal penyertaan IPR ni adalah penyertaan yang bersifat terbuka. Maksudnya bukan semua orang join. Maksudnya kita macam nak kata pembangkang macam kau nak salahkan sepenuhnya fakta macam tentang masalah kat negeri Selangor sebab kat IPR, walaupun fakta kau adalah bukan fakta pasal IPR pun. Faham? Kau kena tengok correlation macam tu. Anda tak adil lah kalau hujah anda cerita tentang keburukan IPR tapi kesannya anda tak cerita tentang kesan IPR, anda cerita tentang kesan negeri Selangor pula. Sedangkan hari ni kita nak nilai penyertaan IPR ni sepatutnya ada masalah kuasa beli ke apa. Macam tu lah. Lepas tu macam kau kena bidas kat atas ni. Kalau nak bidas atas ni, kalau aku akan bidas macam ni tau. Kejap aku nak baca jap. 57 kuasa hidup. Okay. Kalau aku akan cetus je lah cakap benda diorang cakap ni salah. Saya kira, kata mereka hari ini penduduk negeri Selangor yang menyertai IPR lebih 57% tidak dapat menampung kos sara hidup disebabkan kos sara negeri yang terlalu mahal. Saya kira perkara ini salah sebab sekalipunlah kos sara hidup di negeri Selangor ini kita semua sedia maklum memang mempunyai kos sara hidup yang mahal sekalipun, IPR ini tetap menyediakan allowance bulanan yang bersesuaian dengan kos sara hidup. Dan kita hari ini bukan sekadar menyediakan allowance bulanan. Bagi peserta ihsan ini, mereka turut menerima bantuan-bantuan dari segi makanan, bantuan-bantuan dari segi kau bagi je apa-apa bentuk bantuan yang lain. Bantuan ni lah sebenarnya menyediakan peserta-peserta IPR ini untuk menampung kos sara hidup. Walaupun allowance diorang hanya 2,000 tapi diorang dapat tempat tinggal, contohnya dapat tempat tinggal, dapat ditanggung bahan-bahan mentah makanan. So kau twist macam tu. Jadi sebenarnya kos sara hidup ni sebenarnya tidak dikira mahal pun sebab kita menanggung segala perbelanjaan mereka. Lepas tu macam dia kata mereka hari ni penduduk terpaksa mengambil pekerjaan tambahan. Saya kira mereka ni sebenarnya sudah salah faham dengan peserta-peserta ihsan. Sebab peserta-peserta ihsan ini turut sama menyertai program insan di bawah IPR ini. Sebab itulah di samping mereka bekerja sebagai operator ataupun bekerja dalam khidmat kerajaan, mereka turut membuat kerja sampingan seperti jualan-jualan barangan makanan sebab mereka juga peserta kepada insan ni. Nampak tak aku twist? Macam kononnya macam pekerjaan tambahan ni tak baik. Tapi macam pekerjaan tambahan ni baik sebab dia just income yang memang dalam program insan ni. Dalam program IPR ni. Okay, Kim boleh conclude. Okay. So, conclusion dia, bila kau bidas hujah, gunakan apung, cantas, ganti. Apung kau salin dulu benda yang diorang cakap. Cantas kau cakap kenapa benda tu salah. Dan ganti. Ganti satu lagi. Ganti ni selalunya kau akan ganti penggantian fakta. Macam aku cakap tadi lah. Macam aku gantikan fakta pasal IPR tadi. Aku letak pasal sebenarnya fakta ni sebenarnya benda ni baik. Sebab dalam IPR ni kita ada juga program insan. Dan program insan ni peserta ihsan ni turut menyertai program insan dengan jadikan penjualan barang makanan sebagai barang sampingan. Inilah yang akhirnya menambah allowance, menambah pendapatan bulanan peserta. Tu ganti. Okay. So satu benda tu, kena ada apung, cantas, ganti. Kedua, bidasan hujah. Satu bidas kata kunci. Kedua, bidas logik hujah. Ketiga, bidas fakta. Tiga, kau ni sebut hujah, third speaker kena ada. Kalau kau tak ada idea bidas kata kunci pun, at least kau kena ada bidasan logik, kau kena ada bidasan hujah. Faham? Untuk first speaker, sentiasa first speaker dengan second, prioritas bidasan hujah dekat bidasan logik. Okay, dan satu lagi, untuk bidasan konsep, ni especially third lah selalunya. Third dan second bila kau dengar ini kan. Kau kena analisis juga sebarang pencambahan kes dan juga pencanggahan. Pencambahan kes ni maksudnya macam, contohnya macam usul IPR merapatkan jurang. Kata yang first, merapatkan jurang ni adalah keadaan kita
menghampiri. Tiba-tiba yang second macam dia tambah kes lagi. Dia cakap kata menghampiri. Tapi dia menghampiri ke arah, maksudnya ke arah mengeluarkan daripada B40 ke. So tu adalah bentuk pencambahan. Jadi sebenarnya hari ni ada apa sebenarnya keadaan menghampiri yang kerajaan nak bawakan. Tu kau boleh bidas gak. Pencanggahan. Pencanggahan adalah benda yang macam memang diorang totally tukar wording. Ingat tak Tengku ajar pasal semakin tidak lesu dengan tidak semakin lesu? Kalau kau first dengan second tiba-tiba bawa dua benda berbeza macam tu. First bawa pasal tidak semakin lesu. Second tiba-tiba disebut semakin tidak lesu. Tu adalah bentuk pencanggahan. Macam satu lagi second macam game tadi. Syami cakap pasal kita nak macam merapatkan jurang, merapatkan dengan cara nak dia kurangnya kadar kemiskinan. Tiba-tiba Syamil kata kita nak membasmi kemiskinan. Itulah pencanggahan. So macam kata, sehingga akhir debat, kita masih boleh ragui kes perwakilan kerajaan. Adakah kerajaan hari ini ingin menyelesaikan ataupun membasmi kemiskinan ataupun sekadar ingin mengurangkan kadar kemiskinan semasa? Faham? So, kau kena analyse setiap wording dia guna sama ataupun tak. Contoh first guna kemampuan. Second tiba-tiba tak guna kemampuan dah. Guna macam kesan positif. Kau bidas je macam tu. Jadi hari ni sebenarnya diorang nak ikut kemampuan ke ataupun kesan positif. Sebab tu lah second bila cerita kesan positif, kita tak dengar apa-apa ciri kemampuan yang ada dalam subjek debat diorang. Faham? So basically tu je lah untuk bidasan. Tapi bidasan ni sebenarnya tips aku, kau takkan betul-betul faham selagi macam kau dengar kelas aku je. In the end, untuk kau dapatkan the logic, the kebijaksanaan untuk bidas adalah daripada experience dan daripada kau kena banyak tengok video. Lagi banyak kau tengok video orang-orang yang hebat berdebat, lagi situlah kau akan dapat macam kebijaksanaan dan idea untuk membidas tu. Sebab it doesn't come in a one night. Macam korang belajar satu malam terus kau macam boleh dapatkan logik bidasan tu. Dia datang daripada pengalaman dan juga critical thinking yang korang kena asah lah. Daripada tengok video, daripada tengok orang-orang lain, cara berfikir. Kau kena tengok cara berfikir setiap orang untuk kau dapat kebijaksanaan nak berbidas tu. Okay, selesai sahaja kelas untuk hari ni, untuk bidasan. Okay, ada soalan sebelum kita nak off? Tak ada. Tak ada Junior okey korang saling ke apa aku cakap? Esok aku tanya balik. Okay, bagus. Okay, kita nak bincang untuk training esok. Korang okey tak kalau kita buat training esok malam? Malam lah, pagi. Boleh. Kita akan buat pagi esok sampai tengah hari. Petang aku rasa tak nak buat. Malam mungkin ada kot. Malam macam biasa aku 10 gak. Tapi kita tak buat lama sangat. Kita akan buat macam ni je. Malam esok aku rasa aku akan buat kelas hujah. Siang esok kita akan buat debat ni. Kita akan buat champion speech. Dan esok lepas champion speech aku akan bagi terus team untuk junior. Dan team junior ni aku akan form team untuk junior dan kita akan terus untuk menyediakan korang untuk debat lah basically. Okay, faham Okay, thank you semua. Itu saja malam. Syami, Ya, saya. nanti kalau tak boleh, contoh macam malam macam ada apa-apa hal, awak kena mesej bagi tahu awal-awal tau. Alright. Macam bang malam ni tak boleh, boleh tak malam esok, macam tu lah. Saya faham sebab first Ramadan kan. Untuk ni, apa-apa nanti awak maklumkan. Yang penting kena maklumkan. Saya dah mesej dah. Abang Ganesh dengan Teacher Wan, dia okey je? Tak. Maksud saya bukan malam ni okey. Untuk yang hari-hari seterusnya macam korang ada kerja ke, nak buat macam memang yang memerlukan, tak boleh nak datang untuk bahas. Maksudnya. Okay. Faham tak? Faham? Okey. Okay. Sebab saya rasa sebab awak ada ni kan, apa SBP kan. Sebab minggu ni. Okay. SBP start. So apa-apa nanti at least abang Kim ni awak beritahu dia lah. Okay. Boleh? Okay. Selamat berpuasa pada esok. Before Jangan kita lupa off, sahur. nak minta saya nak pick random, nak tahu apa yang korang belajar hari ni. Haris tak ada. Alia, apa yang Alia belajar hari ni daripada kelas bidasan? Bidasan